Laporan keuangan Tencent untuk suku keempat 2025 ni, ia bukan sekadar nombor tau. Boleh dikatakan ini macam satu pengisytiharan tentang macam mana mereka nak takluk era kecerdasan buatan atau AI. Jom kita bedah sama-sama data ni. Dengar tu. CEO dia sendiri yang cakap. Bagi Tencent, AI ni bukan lagi fasa cuba-cuba. Diorang betul-betul pertaruhkan masa depan syarikat, siap dengan pelaburan yang gergasi. Visinya jelas. AI bukan sekedar pilihan, tapi kunci utama untuk pertumbuhan mereka yang seterusnya. Okey, ini plan kita untuk hari ni. Mula-mula, kita fahamkan apa enjin utama yang jana duit untuk Tencent. Lepas tu, kita selam dalam nombor-nombor kewangan diorang. Dan akhir sekali, kita tengok macam mana AI ni jadi bahan api roket untuk masa depan syarikat. Jangan salah faham, ini bukan laporan kewangan biasa-biasa. Ini lebih kepada satu manifesto strategi. Macam Tencent nak beritahu satu dunia, kami bukan lagi syarikat game dan media sosial semata-mata. Kami adalah syarikat AI dan kami sanggup pertaruhkan segalanya. Okey, sebelum kita cerita panjang pasal AI, kita kena faham dulu mana datangnya duit untuk semua ini. Jom kita tengok enjin utama Tencent. Bisnes teras diorang yang sangat-sangat untung yang sebenarnya membiayai semua cita-cita besar AI mereka. Dan inilah asas segala-galanya. Hampir 1.42 bilion pengguna aktif bulanan untuk WeChat dan WeChat. Cuba bayangkan, jumlah tu lagi ramai dari gabungan penduduk Amerika Utara dan Eropah tau. Ini bukan sekadar platform. Ia sebuah ekosistem gergasi yang menjadi tapak untuk semua langkah mereka, termasuklah serangan AI ni. Nampak apa yang kita tengok kat sini? Ini macam mesin cetak duit diorang. Setiap bahagian utama bisnes Tencent, dari game sampailah ke fintech, semuanya tengah berkembang dengan sihat. Ini maksudnya, aliran tunai sentiasa masuk dengan stabil dan kukuh. Duit inilah yang bagi mereka kuasa untuk buat pertaruhan besar pada masa depan. Sekarang, jom kita sambungkan semua ni. Kita nak tengok macam mana prestasi bisnes teras yang mantap ni menyumbang kepada kesihatan kewangan syarikat secara keseluruhan. Kat sinilah nombor-nombor ni mula bercerita. Carta ni tunjuk satu benda penting, kestabilan. Pendapatan Tencent datang dari pelbagai sumber. Maksudnya, diorang tak letak semua telur dalam satu bakul. Walaupun game masih penyumbang terbesar, bisnes fintech dan pemasaran pun berkembang dengan laju. Jadi, kalau satu segmen perlahan sikit, kapal besar ni tetap stabil. Ini yang membolehkan mereka ambil risiko besar macam AI. Dan inilah bahagian paling best. Keuntungan berkembang lebih laju daripada pendapatan. Keuntungan kasar naik 21%, keuntungan operasi pula naik 17%. Senang cerita macam ni. Diorang bukan setakat jual lebih banyak, tapi diorang buat lebih banyak untung dari setiap jualan. Ini tanda sebuah syarikat yang sangat cekap dan berada di kemuncak prestasinya. Okey, sekarang kita masuk bab paling penting dalam analisis ni. AI itu bukan lagi cerita masa depan untuk Tencent. Ia dah pun jadi pemangkin yang tengah aktif pacu bisnes dan tingkat kependapatan mereka. Sekarang juga, tengok senarai ni. Ini bukan teori atas kertas tau. Ini semua aplikasi praktikal. Daripada buat iklan yang lagi pintar, bina game dengan lebih cepat, hinggalah kesan penipuan keuangan. AI secara senyap-senyap tengah bagi nilai tambah kat setiap sudut bisnes mereka. Dan inilah buktinya yang paling konkret. Pertumbuhan 17% dalam servis pemasaran tu bukan setakat bagus. Ia mengatasi prestasi industri. Dan syarikat sendiri mengaku, ini semua disebabkan oleh model AI mereka yang dah dinaik taraf. Inilah dia pulangan pelaburan AI yang kita boleh nampak dengan jelas dalam penyata pendapatan. Kita dah nampak macam mana AI kuatkan bisnes sedia ada. Tapi sekarang, kita sampai ke kemuncak cerita. Skala pelaburan Tencent untuk produk-produk AI yang serba baru. Bersiap sedia sebab nombor ni memang besar. 18 bilion renminbi. Saya ulang 18 bilion. Itulah jumlah yang mereka akan belanja pada tahun 2025 saja untuk bangunkan produk AI yang baru. Ini tak termasuk lagi kos untuk sokong AI dalam produk sedia ada. Dengan duit sebanyak ni, boleh hantar beberapa misi ke angkasa lepas tau. Ini tunjuk betapa seriusnya mereka. Keputusan ni sangat-sangat penting. Selalunya syarikat akan beli balik saham diorang untuk naikkan harga saham kan? Itu benda biasa. Tapi Tencent cakap, tak apa, kita guna duit tu untuk labur dalam AI. Ini satu langkah berani yang seolah-olah memberitahu pelabur, kami lebih percaya pada masa depan AI daripada kenaikan harga saham jangka pendek. Inilah bukti paling kukuh, AI adalah keutamaan nombor satu mereka.
Jadi, inilah plan tindakan diorang. Nampak ringkas tapi sangat bijak. Ada 3 serampang utama. Pertama, kuatkan lagi bisnes sedia ada guna AI. Kedua, labur untuk cipta produk AI yang baru. Dan ketiga, jadikan Tencent Cloud sebagai platform untuk semua ni. Jadi, mari kita zoom out sikit dan fikirkan gambaran yang lebih besar. Apa yang strategi Tencent ni beritahu kita tentang hala tuju syarikat-syarikat teknologi gergasi yang lain? Tencent ada guna satu istilah yang best untuk cita-cita cloud dan AI mereka. Perniagaan evergreen. Maksudnya apa? Maksudnya, mereka bukan kerja untung cepat. Diorang tengah tanam pokok yang hasilnya boleh dituai untuk berpuluh-puluh tahun akan datang. Macam nak bina generasi bisnes teras yang baru yang direka untuk sentiasa relevan dan menguntungkan. Inilah intipati keseluruhan laporan kewangan ni dalam satu ayat. Diorang guna kekuatan dan duit yang diorang ada sekarang untuk bina kekuatan untuk hari esok. Satu strategi klasik tapi dilaksanakan pada skala yang luar biasa. Ini meninggalkan kita dengan satu soalan yang menarik untuk difikirkan. Adakah kita sedang menyaksikan satu blueprint baru untuk semua gergasi teknologi? Satu modal di mana syarikat yang dah matang dan kaya raya guna keuntungan mereka untuk ubah diri sepenuhnya bagi hadapi gelombang teknologi seterusnya. Strategi Tencent ni mungkin bukan hanya tentang masa depan mereka, tapi mungkin juga peta untuk masa depan seluruh industri teknologi.